Bangunan yang tidak berhubung kait dengan ketenteraan telah diserang, iaitu medan gas. Tetapi persoalannya, kenapa medan gas diserang? Dan antara sebabnya adalah Iran adalah pengeluar gas yang ketiga terbesar di dunia. So apabila serangan berlaku atau apabila serangan dilakukan ke atas medan gas, apa yang akan berlaku? Ekonomi di Iran mungkin akan lumpuh, di mana mereka tak boleh jual gas, dan apabila mereka tak boleh jual gas, mereka tak boleh dapat sumber pendapatan untuk negara itu. Tetapi persoalannya lebih besar, bagaimana ini boleh impak ekonomi dunia dan kita di Malaysia. So apabila serangan ini dilakukan kepada medan gas yang terbesar di dunia, apa yang akan berlaku adalah supply untuk gas akan merudum. Dan apabila supply untuk gas merudum, ini mungkin menyebabkan harga gas naik disebabkan supply telah merudum. Dan jika cadangan untuk tong gas berwarna ungu dilaksanakan, setiap kali kalau kita pergi ke restoran yang besar yang mungkin menggunakan 4 atau 5 tong gas, atau setiap kali kalau kita pergi ke Dobi, ada kemungkinan kos untuk makan atau kos untuk basuh atau keringkan baju mungkin naik. Selain daripada itu, gas digunakan untuk menjana elektrik. So apabila harga gas naik, ada kemungkinan harga elektrik naik. Tetapi apa pendapat kamu?